Kita jalan 27 kilo. 27 kilo tau kita jalan. Nak balik Kajang ni tak tahulah berapa kilo kejap lagi. And balik kosong. Kan rugi macam tu. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Welcome back to Fakar Vlog channel. Alhamdulillah, untuk pagi ni 7.45 dekat rumah tadi aku dah dapat order. Kita kena pick up nasi belau Abeh Sungai Chua. So sekarang ni aku on the way untuk pick up order yang pertama. And tapi sebelum aku dapat order yang ni, aku dapat order kuih kitchen section 7 Bangi. Tapi dia nak suruh aku hantar Petaling Jaya, iaitu memang apa orang cakap, memang tak boleh apa, memang tak fikir panjang lah, terus cancel je lah. Terus jauh dia hantar aku first pagi ni. Lepas tu order cash pula tu. Yang ni pun order cash juga, tapi ambil Sungai Chua, hantar Bandar Baru Bangi je. Okey lah tu, aku macam okey lah, boleh lah tu kan. Daripada yang first tadi ambil kuih kitchen hantar Petaling Jaya. Weh, sakit juga tu, jauh juga. Kita bergerak sejauh daripada sini lah. Kalau daripada rumah tadi dalam 3 kilo lebih. Sekarang baki ada lagi 1.8 kilo. Jom kita pick up order yang pertama. One pathetic sob story later. Okey, sampai. So ordernya tak siap lagi, 7.51. Kita tunggu kejap Order dia nasi putih ayam gulai 1, nasi lemak telur mata 2. Later. Okey kak, terima kasih. 7.56 baru siap ordernya. Gambar settle, save order is ready, check and collect. Mantap. So sekejap kita ikat dulu. Kita kena ikat guys, nanti terabur-terabur nanti. Okey, dah ikat. Oh, tetap dalam beg. Tak dalam beg pun. Satu kena gantung. Yes. Mantap. Jom. So daripada kedai ke rumah customer yang pertama, alhamdulillah tak jauh. 1.7 kilo, 5 minit sahaja. Macam ni berbaloi lah first order. Ni first order bagi aku pick up dekat sini, hantar ke Petaling Jaya. Memang tak lah aku nak pergi. Lepas tu dah main atas sana. Aku malas betul lah. Okey, order kedua and ketiga dah masuk sebab dia double order. Tapi tak boleh suka sangat juga. Kena tengok dulu. Nanti ordernya macam tadi, tak boleh lah. Tak apa, kita hantar order pertama ni dulu. Kejap lagi baru kita tengok order yang kedua dan juga order yang ketiga kita dapat apa and hantar dekat mana. Itu persoalan dia. Okey, jom. Let's go. Bang, hantar makan 1/10. Okey. Right, masuk rumah customer yang pertama. Nombor dia okey. Yang ni. Customer tadi bagi tahu letak dekat atas tembok je. Ngamsoy. Terbuka pula. Tak apa, ada sampai dah pun. Letak di sini. Alhamdulillah settle. Settle pun, ambil gambar Itu kita punya ni. Safety juga. Okey, ngamsoy. Okey, delivered order yang pertama. Kita dapat RM5.70. Alhamdulillah. Syukur. Order pertama RM5. So, tadi kan kita dapat group order. Aku nak tengok dulu order ni apa. Sekejap. Uish. Kita dapat 2 order. Agak jauh juga guys kita nak pick up ni. Nasi kerabu moksu, Kampung Datuk Abu Bakar Baginda. Hantar Putrajaya lah guys dua-dua. Allahuakbar, jauhnya dia tarik aku. Tapi keadaan yang macam gini aku terpaksa ambil guys di nasi kerabu moksu ni. Aduh,
Nasi kerabu moksu ni aku kurang berkenan sebab kadang sidai dia lama sangat. Tapi nak buat macam mana? Tadi aku dah cancel 2 dah. Dah cancel 2 pun dah kena ban 2 minit. Kalau aku cancel lagi ni, dah kena ban lagi up lah daripada 2 minit 5 minit ke macam tu. Jadi susah untuk aku nak dapat order pula. Aduh, jauh lah pula kali ni. Kalau lah datang dah siap, sebabnya kita nak pick up ni jauh guys. Daripada Bandar Baru Bangil ni nak ke Nasi Kerabu Moksu 7.5 km 13 minit. Allahuakbar. Baru order kedua. Lepas tu kena hantar Putrajaya pula. Aduh, ni kurang berkenan ni aku ni. Tadi dah cancel 2 order, hantar jauh-jauh. Punya dia hantar Putrajaya juga. Aduh. Jadi aku dah naik highway ni. Kita jumpa korang dekat Nasi Kerabu Moksu Datuk Overkan Baginda. Let's go! One little boost to the surface later. Inilah dia guys, Nasi Kerabu Moksu. Aku tak tahulah dah siap belum, sebab kedai dia memang selalu ramai sangat orang. Okey, nampaknya atas meja tu ada banyak makanan. InsyaAllah lah dah berorder kita siap. Aku malas juga nak sidai-sidai ni. Kita tengok dulu order kita nombor 708. Okey, 1039 dengan 708. Okey, 708 tu dah siap. Okey, 139. Mantap lah. Alhamdulillah. Mungkin sebab pagi lagi, jadi senang lah kan. So yang first hantar 039. Oh, kita hantar yang ni dulu. So sekejap, letak handphone dulu. Okey, perjalanan kita agak jauh guys kali ni. Putrajaya pula kita main. Putrajaya ni aku tak berapa tahu sangat jalan-jalan dia. So, korang tengok, Allahuakbar, nak hantar second order pun nak pick up 7.5 km. Nak hantar 9 km 15 minit lagi. Ya Allah, hai. Kalaulah lepas pada 2 order ni tak ada order, aku memang on the spot balik ke Kajang balik. Jauh guys, 9 kilo. Pick up tadi 7.5 kilo. Nah, hantar order pertama, order kedua ni 9 kilo. Korang bayangkan kat situ dah berapa kilo? Dan 16.5 kilo Lepas tu daripada rumah pertama rumah kedua nak ke rumah ketiga berapa kilo pula? Yang tu aku tak tahu lah. Inilah cabaran-cabaran rider guys. Pick up jauh-jauh, bayarannya hanya berapa ringgit je. Tadi pick up 7.5 kan. Bayaran yang dia bagi untuk aku pick up saja makanan ni RM3.60. Nampak tak? RM5 pun tak sampai tau untuk pick up makanan sejauh 7.5 km. Nak hantar 9 kilo. Sekejap lagi order yang kedua berapa pula? Nanti kita tengok Tapi Alhamdulillah, satu rezeki jugalah untuk Nasi Kerabu Moksu ni. Datang-datang dah siap. Mungkin sebab awal lagi, baru pukul 8.14. Kalau kau datang dalam pukul 9 lebih macam tu ataupun pukul 10, yang tu sidai dia kau-kau lah. Aku dah banyak kali dah kena. Okay, so ada 3 Grab Food di sini termasuk aku. Jom kita lumba je lagi. Siapa di depan, siapa di belakang. Tidak, aku ketinggalan. Aku di nombor 3. Elek, tak apa. Depan ni berhenti lagi. Yeah, aku menang kali ni. Mantap. Itulah dia. Siapa nak lumba aku, kita lumba kat traffic light je. Lepas pada tu tak boleh dah. So, waktu perjalanan ni agak jauh. Ada lagi 13 minit. So, doakan aku selamat sampai di rumah customer yang kedua. Let's go! 1 hour later. Alhamdulillah, kita nak sampai dah rumah customer yang kedua di Perumahan Penjawat Awam, Zon 3A.
Tapi kita punya blok A2. Yang ni. Nampak tu? Terang-terang tulis A2. Okey. Pergi sini kejap boleh tak? Sekejap je, saya nak hantar makan. Alhamdulillah, jauh guys. Sakit betul aku. So first order ni 3.19. Ini 7.8. Okey. Yang ni 39. Mantap. So rumah macam ni kita kena naik lah kan. Dia tak ada apa orang panggil, tak ada meja dekat bawah. So blok A2 tingkat 12 kita kena naik. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. 12. Oh, tinggi juga rumah penjawat awam sampai 20. Okey. Sebelah sini. Dia tak gantung. Aku tak nampak pula. Okey, sepik dah tangan aku. Kita ambil gambar. Kita ambil. Saya dah hantar. Settle untuk order yang kedua. Order yang kedua kita delivered order. Settle. Sekarang ni kita bergerak ke order yang ketiga. Allahu Akbar. 10.4 km. Apa yang jauh sangat Aduh, I grab pun. Jauh sangat guys. Aku tak tahu apa yang jauh sangat kali ni. Ya Allah. Bagilah rider yang Putrajaya ni hantar. Aku juga yang kau nak ambil Grab 10.4 km daripada order yang kedua ni nak hantar ke order yang ketiga. Korang bayangkan daripada vendor tadi, yang aku kira vendor nak pick up vendor 7.5 km kan. Lepas tu daripada vendor nak ke sini 9 km. So daripada sini 10.4 km. Jadi untuk total dua order ni 27 km. Wah, apa yang jauh sangat. 27 km bayaran ni kau tengok lagi dapat berapa je. Allahu Akbar. Dugaan betul lah hari ni. Tak relax geng. Sekarang dah 8.30. Aku nak kena hantar juga cepat-cepat ke rumah customer yang ketiga. Lepas tu aku nak balik Kajang lah. Aku malas tu main Putrajaya. Semua tempat jauh-jauh. Lepas tu aku nak balik Kajang, balik kosong. Itu yang aku tak sedap tu. 27 kilo tak relax geng. Double order kali ni. Kalau lah bayaran dia berbaloi aku okey lah. Grab ni atas 10 kilo bayaran dia memang tak berbaloi. Itu aku boleh cakap. Ni dah terlebih, bukan 10 kilo, dah terlebih 20 kilo dah ni untuk hantar saja. So berbaki lagi 15 minit nak ke rumah customer yang ketiga. So doakanlah perjalanan aku selamat sampai geng. InsyaAllah kita jumpa dekat rumah customer yang ketiga. Let's go on. C117. Zul, My name is ZUL. Badal. PPM Sterling Security. ZUL. Thank you. Blok C mana? Yung last Ujung. pushing satu kali. Okey. Thank you. Dia nampak kamera terus promote dia Mantap. Bos sporting sikit. Sporting pun aku dah tak ada mood dia ni. Jauh betul. Akhirnya sampai juga kita di rumah customer yang ketiga. Baru 3 order Dah pukul 8.40. Dah nak pukul 9 dah. Baru 3 order 27 km. Menangis. So dah sampai sekarang pun masih order tak masuk lagi. Kita pun faham Putrajaya ni memang susah ada kedai. Lagi pun pukul 8. Kalau mall nak buka pun paling-paling pukul 10 order baru masuk. So macam mana ni
Lepas hantar memang balik Kajang lah, balik kosong lah. Okey, Blok C. Mantap. Apa? Motor aku betul-betul dah panas ni. 27 km berjalan non-stop. Mantap. Tengok auto mati kat dia. Okey, order yang ketiga. So, jom. Okey, mantap. Tingkat 1 je. Kita tergantung lagi. Aduh, sangkut. Okey. Gambar. Mantap. Settle double order kita yang jauh bapak ni. Jadi dengan ini kita tengok total berapa arrive, delivered untuk double order kita ni. So kita dapat RM21.10 sahaja. Kita jalan 27 kilo. 27 kilo tau kita jalan. Kita dapat RM21. Yang lain tu baki dia RM6 tu aku buat kerja amal je. Allahu Akbar. Lepas tu order tak ada. Tengok ni, aku nak sampai dengkil dah ni. Nak balik Kajang ni tak tahulah berapa kilo kejap lagi. And balik kosong. Kan rugi macam tu. Disebabkan tak ada order. So aku nak balik ke Kajang. And korang tengok nak balik Kajang 23.3 km 28 minit. Allah, setengah jam lagi guys nak sampai Kajang. Sekarang 8.48, setengah jam, 9.20 macam tu baru boleh sampai Kajang, korang tahu tak? Itu pun kalau tak ada order lah, betul-betul memang setengah jam lah sampai sana. Kalau ada order di tengah jalan, Alhamdulillah dah, syukur lah juga kan. So nak tak nak dengan pantas juga guys, kita kena lari juga ke Bandar Kajang. So guys, lagi sekali doakan perjalanan aku selamat sampai setengah jam 30 minit untuk aku balik ke Kajang. Kalau ada order di tengah jalan, Alhamdulillah. So nak tak nak, jomlah guys, kita jalan je lah. 346 minutes later. Alhamdulillah, syukur. Baru sampai di Bandar Baru Bangi, kita dapat order di di Bukit. Order yang keempat kita. Alhamdulillah. And dah banyak kali juga aku pick up kat sini kan. So kat sini katanya ordernya dah siap. Order is ready. Jom kita ambil dulu. Allahu Akbar. Atas motor 20 kilo lebih atas motor guys. Mantap lah. 971 katanya dah siap ordernya. Jom kita ambil je. 971. Okey, ngam. So kita ambil gambar dulu. Settle. Save. Order is ready. Check. Agak lambat guys, kita dapat order yang keempat. Maklum lah, jalan jauh. 9.12 baru dapat order keempat. Allahu Akbar. Aku main ambil je, aku tak tengok hantar mana. Hantar Putrajaya balik. Aku main pick up je, tak tengok hantar mana. Hantar Putrajaya balik. Dah aku kena patah balik tadi. Ya Allah, kenapalah tak tengok dulu locationnya. Happy sangat dapat order macam ni. Happy and then merana lah macam ni. Dah nak kena patah balik Putrajaya, hantar order yang keempat kita ni. Maksudnya aku tak sempat lagi sampai ke Kajang, ambil Bandar Baru Bangi, keluar balik ke Putrajaya untuk hantar order yang keempat ni. Sejauh 7 km. Jauh-jauh lah ordernya hari ni. Nampak gayanya memang tak capai target kita ni. Baru order keempat guys, dah pukul 9 suku dah. Mana nak sempat nak sampai RM50. Allahu Akbar. Kita hantar dekat Prison 14 Putrajaya, apartment juga. So jomlah. Aku pun tak tengok tadi location je, aku main ambil je, ingatkan dekat. Rupanya Putrajaya balik. Dah kena naik highway lagi sekali. Jam kepala otak.
Much later. Tadi kita ambil order dekat sini guys. Nasi kerabu mosu. Tengok rider ramai ke tak? Oh, okey, rider tak ramai lagi tapi ramai yang beratur. Dia time-time macam ni kalau dapat itu agak sesak sikit lah untuk rider sebab terlalu ramai. Jadi dia nak layan yang dine-in pun satu, nak layan yang delivery pun satu, agak susah lah. So order yang keempat ni kita hantar dekat sini je, dekat rumah ni. Mantap. Tak jauh sangat lah, tapi jauh lah juga Putrajaya guys. Okey, ni kot dia punya apartment sebab dia nak dekat sini berhadapan court futsal. Aduh, futsal ni lah. Aku rasa tangga ni B dia blok apa lah? Betul lah, blok B. So betul lah di sini. So parking sekejap boleh? Bukan lama pun, nak hantar makan je. Sekejap saja. Bagilah saya hantar makan. Saya ni dah baru order keempat. Jam dah nak pukul 10 dah ni. Allahu Akbar. Okey. Ambil handphone, ambil kunci, ambil makan. Jom kita naik tingkat 7. Okey, jom tingkat 7. Lepas tu customer ni tulis tolong hantar sampai atas. Okey, ting. Betul. Oh, gantung kat sini. Macam mana saya nak nampak ke? Boleh saya nampak. Okey, ambil gambar. Senyum makanan. Settle. Order yang keempat. Arrive. Delivered. Order. Kita dapat RM8.30. Alhamdulillah. Syukur. Baru order keempat. So sekarang ni kita patah balik lagi sekali ke Bandar Kajang. So kita keluar ke kawasan Kajang ataupun Bangi untuk dapatkan order yang kelima kita pula. Sekarang ni kita kat Putrajaya guys. Kita kena patah balik lagi sekali. Aku tak tahulah hari ni Grab kenapa hari ni. Semua order dia bagi aku jauh-jauh. Bukan jauh sikit, jauh banyak pula tu. Lepas tu balik kosong. Itu yang tak berkenan tu. Jom kita cari dulu, jalan-jalan dulu. Kita tengok ada order masuk, kita sapu je guys. Let's go. Alhamdulillah kita dapat juga order yang kelima guys. Berhampiran tadi aku baru keluar daripada kawasan Putrajaya tu. Yang dapat lagi dekat Kampung Datuk Abu Bakar Baginda ni. Gerai makan Am Yusof. So kita parking sini jap. Tak tahu ordernya dah siap belum. Jom kita tengok dulu. Order dia banyak ke apa ni? Roti canai biasa 6 je. Okey. Bermungkinan dah siap lah. Roti canai je kan. Yang kita pick up dulu. Order ni order cash. Tapi tak apa, rumah customer pun dekat je ni. Jom kita ambil dulu. 910. Okey, dah siap. Gambar dulu. Roti canai 6 keping. Save order is ready. Check and collect. Settle masalah kita. Pick up order yang kelima. Nak hantar pun dekat je. 970 meter saja. Tak sampai 1 kilo. So that's why lah aku macam okey lah, ambil je lah kan. Sebab kawasan ni pun kawasan-kawasan sini juga. So letak depan je lah makanan dia. Dekat je pun. 3 minit je dari sini. Jom. Jam pun hampir nak pukul 10 dah ni. 9.40. Tak tahulah boleh dapat ke tak order yang ke-6, ke-7, ke-8. Yang tu tak tahulah. Sekarang ni baru order kelima. Kita banyak habis masa atas jalan je hari ni. Disebabkan Grab bagi aku jauh-jauh. Aku pun stres juga dengan Grab ni. Rider dekat-dekat ada, kau nak bagi juga rider Kajang ni, bagi Putrajaya. So hari ni mostly aku main luar kawasan hari ni. Semua port aku tak tahu. So aku ikut betul-betul 100% Grab's Maps ni. Kalau kawasan aku tahulah shortcut sikit. Luar kawasan memang pakai Grab Maps lah. Memang aku tak tahu jalan. Kampung ni banyak bunggul pula. Stres pula aku nak break. Aku kalau boleh nak perah je. Okay, 400 meter lagi nak sampai. Yang ini order cash.
mungkin dalam RM10 ke RM15 je. Sebab roti canai roti canai 6 keping dia order. Aku dah WhatsApp dah dia, standby duit kecil atau bayar QR. Lorong Haji Kasim. Okey, yang ni. Lepas tu rumah dia kata ada expander hitam. Bukan spender tau, expander. Kereta Mitsubishi kan. Nampak Proton je ni. Pindah sampai sini je guys. Depan lagi mungkin. Kita jalan dulu. Mana rumahnya? Yang ni. Betul lah kan? Mana ada expander? Ada Persona hitam. Okey. Arrive. Delivered. Assalamualaikum. Okey. Confirm payment. RM4.40. Syukur alhamdulillah. Berpusing-pusing mencari rumahnya yang dikatakan ada expander hitam, tapi yang ada Persona hitam. Jam pada aku. Sekarang matahari dah naik, jadi aku tak apa nampak kat handphone ni. 9.45. Kita tengok sampai pukul 10 kita boleh dapat order ke tak boleh dapat order. Sekarang 9.45. So aku jalan-jalan dulu sampailah pukul 10 dapat order, kita jalan. Dah sampai pukul 10 tak ada order. Jadi setakat ni je lah order kita guys. 5 order je kita dapat. Jom kita cari order seterusnya. Let's go on. Moments later. Jam pun dah menunjukkan pukul 10 guys. So maknanya kita hari ni dapat 5 order saja daripada pukul 7.30 sampailah pukul 10. So total 5 order. Duit yang kita dapat untuk setakat 5 order tu ialah RM39.50. Alhamdulillah, syukur. Walaupun tak capai target, lagi RM10.50 untuk genapkan RM50. Tapi yelah, itu pun disebabkan kita banyak habis buang masa atas jalan sebab kita hantar luar kawasan hari ni, kita hantar Putrajaya. So video setakat sini saja. Thank you kepada korang yang support aku selama ni. And jangan lupa like, subscribe and komen video ni kat bawah. And jangan lupa, jangan skip iklan. Itu yang paling penting. So jumpa korang pada Sabtu depan pula, InsyaAllah. Kalau cuaca tak hujan macam cuaca hari ni, kita akan teruskan vlog kita setiap Sabtu. See you guys next week. Let's go.